Tablet dekat rumah korang boleh gantikan laptop tak? Lemah. Kali ni aku nak tunjukkan pada korang tablet Honor Pad V9. Dia bukan sekadar boleh kontrol gunakan pensel kat tangan aku ni, tapi gunakan jari. Tak power lagi. Dia boleh kontrol menggunakan cursor, menggunakan keyboard yang diorang bagi ni. Tak cukup dengan tu, korang nampak tak dekat tangan aku ni apa benda? Casing belakang dengan keyboard asing, dan keyboard ini pun memang sangat nipis, tak perlu cas lagi. Maksudnya kalau korang nak cas hanya perlu connect dengan tablet sahaja. Dan yang menariknya keyboard dia ni, walaupun keyboard ni jauh ataupun tercabut daripada tablet ni, korang masih lagi boleh menaik. Honor V9 memang cantik, warna putih berseri dekat sini. Ada IMAX Enhanced, okey, ada kamera bulat satu, ada AI kamera. Bodi tepi memang petak. Okey, dekat sini ada charging Type-C, ada speaker. Biasanya ada 8 lah, 2 dekat sini, 2 dekat sini, lagi 2 dekat atas. Memang premium aku tengok. Saiz tablet ni adalah 11.5 inci dan bateri yang disediakan adalah 10,100 mAh. Yang lagi menambahkan kepremiuman dia adalah pensel yang magnetik ni. Okey, korang tengok tak ada apa dekat skrin kan? Bila aku letak saja dekat tepi ni, akan ada rasa magnet dan dia terus charging. Honor Magic Pencil 3. Untuk chipset dia ada MediaTek Dimensity 8350 Elite, dan untuk RAM ada 12 tambah 12, total 24GB RAM. Dan storage dia ada 256GB storage. Refresh rate dia ada 60Hz, 90Hz dan yang paling tinggi 144Hz. Pengalaman main game bagi aku memang sangat menarik. Sebab apa? Aku tak perlu pakai skrin lagi. Aku pakai keyboard saja dah boleh layan Mobile Legends. Grafik dia ada super dan juga ultra. Speaker kuat satu hal dah. Kalau korang tengok warna dan grafik dia memang cantik gila bagi aku. Tengah test dia punya special audio dan juga IMAX. Bagi aku memang best gila. Kejap-kejap speaker dekat belah bawah bunyi, kejap-kejap dekat belah atas bunyi. Maksudnya memang surrounding betul audio dia ni tau. Tablet ni hanyalah Wi-Fi only, memang tak ada slot SIM card disediakan. Yang paling penting sekali untuk jaga mata korang iaitu Honor Eye Comfort Display. Siap ada Circadian Night Display. Untuk Honor AI ada 3 sahaja. Ada AI Suggestion, ada Magic Text, dan yang terakhir sekali ada Magic Portal. Dan dekat Magic Portal ni ada knuckle circle tau. Macam-macam ada. Dan satu lagi benda aku berperasan, kalau korang tekan bahagian menu ni lama-lama, apa akan jadi? Ada circle to search ni. Korang nak bulatkan saja apa yang korang nak cari, dia akan auto bawa ke Google Search. Kelebihan skrin besar ada macam-macam dekat sini. Ada global taskbar, okey, ada free space, okey, yang ni floating window macam biasa untuk tablet besar. Ada app extender, wah yang ini menarik juga Dan ada force device orientation. Ketika ada apps yang tak suka nak melintang, korang boleh melintangkan dekat sini. Macam biasa, boleh buka 2 app serentak side by side macam ni. Pengalaman menulis ataupun melukis, bagi aku tablet ni dah cukup berbaloi dah dengan harga dia. Kalau setakat palm rejection tu, confirm lah ada, sebab harga dia pun dah berapa dah. Jadi, itu sajalah video aku pasal Honor Pad V9. Satu tablet yang agak menarik dengan siap pensel, siap keyboard dia ada cursor dan juga casing boleh cabut. Paling penting sekali, panjang-panjang aku bebel, apa pendapat korang? Baik beli tablet V9 ataupun tambah sikit lagi.